dalam hatiku ni aku dah terdetik tau. Buatlah kok pisang ni sekali ada ulang. Tapi aku tak terlintas lah ulang sawah. Kan mati aku. Aku lompat-lompat betul-betul jatuh atas badan ulang sawah. Rasa lembut. Bau. Dia bunyi Bacalah doa. Surah. Aku dah bismillah mari. Bismillah terakhir doa makan tak kau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jadi makan tak ada doa panjang-panjang kan? Yalah. Jadi tu makanan panas sejuk kan. Tu ada aku nak tanya hang masalah sekarang ni hang bawa aku main cerak mana kan? Pusing tentang sampai sini. Okey. Sebab memandangkan hari ni hang main ke tempat aku. Hang main dekat Meru Kelang. So aku bawa satu tempat yang aku rasa makanan dia best walaupun kita tengok warung ni biasa aja. Itulah tapi apa aku suka ni sebab nampak suasana kampung. Suasana kampung. Dia suasana kampung dan juga dulu dikenali dengan lontong gunung kat sini. Lontong gunung. Tapi kalau dalam Google hang boleh cari warung legacy. Tapi hari ni nasib kita kurang baik lah. Itulah tu aku suka makan lontong yang berkuah tu. Lodeh, masak lodeh dia dah habis. Kita lambat. So dia bagi kat kita, dia buat kita lontong darat. Patut nak buat macam gunung ni. Gunung ni. Lepas tu dia letak dia lah. Ada paru, ada kerang, ada daging rendang, ada telur. So yang ni, nama dia lempeng nyok. Lempeng nyok. Yang ni entah apa dia? Ni aku dah ingat saat dia cakap ni. Lempeng cangkul. Ni dia. Ni lempeng cangkul. Tapi masalah dia hanya tanya aku pasal apa cangkul. Itu tu. Aku pun tak tahu. Ni pulut udang. Kalau bilang kita pulut udang lah belah sini. Ini pulut panggang. Tapi tadi hang abang kata ni apa pulut udang kan? Pulut udang pun tak. Dia kuning. Tadi sampai ada kuning tu. Tempat kita merah. Merah. Ingat yang dekat jalan Napi Padang Merah. Jalan Napi Padang Merah, jalan Napi Sungai Kok. Betul. Yang tepi pokoknya pokok sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat dengan tu kat penjara tu. Kat penjara tu kan? Karangan. Karangan tu. Badak-badak aku tu. Yang jual kuis kupang. Badak-badak aku tu. Ini dia cicah lempeng dia cicah dengan kuah sardin ni. Yang tu dia bagi lah. Tak. Kalau cicah dia tak kan? Sardin dia ikan bilis. Sardin. Bukan ikan bilis. Sardin. Sardin aku silap pasal. So dia lempeng kampung lah. Dia lempeng kampung. Dia bukan kita macam-macam makan kita makan lempeng ni kan. So lempeng ni macam mana apa makan dekat kampung kita mak kita bagi buat lempeng lah. Bukan lempeng. Kami kalau orang kita panggil pengor. Buat pengor. Macam ni. Kalau abang bagi paling senang. Kira paling malas lah. Pancus tepung. Buat sambal sikit. Nak paling cepat buat sambal ikan sardin. Tapi lah ikan sardin mahal tau. Dia mahal. Dulu ni orang miskin makan ikan sardin. Sekarang ni orang kaya makan ikan sardin. Orang miskin tak boleh makan ikan sardin. Macam mana? Steam tu sampai RM9. Sekarang ni barang mahal lah. Dia kau. Tapi, Cak, kenapa? Dia macam roti canai. Dia macam roti canai. Tu kan. Atau ni roti canai macam mana tau? Roti canai macam orang dulu-dulu buat kat kampung kan. Dia tak roti tebak. Dia tak roti tebak lah. Dia tanya. Tanya gitu. Apa tak je? Tapi sedap kau? Sedap. Kena. Dia tak sama. Ni dia lembek. Dia garing. Ni garing dalam gebu. Kenapa? Kenapa dia panggil cangkul ya? Aku nak abang. Aku takut kita tak tahu bahasa Jawa. Barangkali dia bancuh ni dengan cangkul tak? Bahasa Jawa. Sebab makanan Jawa kan. Kalau kita tak tahu. Kawasan rumah hang ni pun penuh dengan Jawa kan. Semua dekat Jawa. Dia pun jumpa aku. Jumpa aku lah. Wes mangan. Balas tak? Aku faham lah dia tu. Lepas tu kalau dia panjang sikit lagi kan. Aku tengok dia macam ni. Macam mana? Kalau dia panjang sikit lah. Dia cakap panjang sikit. Aku tengok dia lama macam ni kan. Lepas tu dia pun tengok aku kat macam tu kan. Dalam hati aku pukul juga orang tu. Dia tak tahu kekuatan. Takkan aku nak balas balik dengan bahasa Hindi kot. Dia cakap Jawa, aku balas cakap ya wah dah cai nah. Bismillah. Dia pula tengah ngah. Kita nak rasa dia punya lontong darat lah. Nasib kita kurang baik hari ni, kita tak dapat makan lontong yang masa lodeh. Tapi tak apa, kita makan lontong darat dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada rendang, ada kerang. Ni siapa baginya relax sambil-sambil pergi buat kerja. Kan? Bukan panggil ramai saja sini kan ni. Betul. Mai mesti ada kerjanya. Lontong ni. Dia lontong tu lontong okeylah.
Dia bubuh bunga cengkeh dia bagi wangi kan, dia punya lontong kan. Lepas tu kita ada paru biasa. Ada apa kau? Paru. Nggak tak paru kan. Aku suka Lain tak makan paru. Aku paru, jantung. Organ nak makan organ. Aku jenis yang tak makan lah. Paru, jantung, otak. Dia sebab dia ada otak. Kan. Kalau tak ada otak dia tak makan. Tapi kalau otak udang kau makan? Otak udang dia makan tu dia jadi penyu. Kerang tak? Aku rasa dia terlalu kuat dia punya cengkeh tu, bau kuat lah. Tapi mungkin dia baru bahan. Hang tahu orang Jawa. Depa kalau isap rokok tu kan dia buat kubur cengkeh banyak. So isap rokok sudah lah, buat cengkeh jangan guna nasi lemak. Dan berlontong. Lontong ni dia masak lontong ni dengan pulut kan, dengan menggunakan beras tak? Beras. Ya lah. Beras. Dia mana boleh pulut? Pulut kalau jadi pulut kan. Asal dia jadi lembek? Dia bagi lembek lah, dia lembek sikit. Betul ya? Kau tolong komen jap, aku kurang yakin dengan cacau ni. Aku berapa lama duduk sini dengan orang Jawa ni semua. Aku tinggal lagi lah ni, lontong tu aku nak ubah jadi nasi kandang lah. Nak tune lidah mereka lah. Lontong, daging masak hitam dalam. Lagi 15 tahun duduk sini, habis. Jadi macam ronya. Kan? Dia kan isu. Yalah. Macam-macam hal. Masalah betul. Kita pula nak jadi macam pendatang kan. Allahuakbar. Hamba kalau main Meru ni, beritahu kat hamba, selain daripada tempat mancing kawan banyak. Mancing kawan ramai kan. Tengok petang-petang penuh kat parit-parit ni. Tengok ni. Kan kat Meru ni dia banyak parit-parit dia rumah Taliang. Apa ramai orang mancing. Selain daripada kawan, apa yang menarik ni? Selain daripada kawan, yang menarik ya sebab suasana kampung ya. Lepas tu dia tak kalut. Dia tak kalut. Yang nak kalut pun pasal jam sikit ya, sebab apa orang lah ni dekat Pekan Meru tu nak masuk tu dia jam sikit. Itu kalut sikit lah. Tapi bila hang dah masuk dalam kampung tu sangat tenang. Tak ada syok. Dah relax lah macam dah relax. Asal macam duduk kat Kulim lah. Ada tu aku beritahu orang dekat Meru ni, dia pun suka buat surau banyak-banyak. Tempat aku saja dalam kawasan aku tu, surau Amin kan dalam Bukit Kapur tu ada 14 surau. 14 surau orang tu? Kalau tak mau pergi semayang dia aku tak tahu. Teruk tu. Surau dekat sini surau, ujung tu surau. Kira rumah hang tu dikelilingi surau, bukan surau dikelilingi, bukan rumah orang dikelilingi apa. Hidup tak surau-surau semua? Semua hidup. Semua hidup? Semua hidup. Itu aku tak bagus je apa. Orang Jawa bagus. Kita boleh jadikan contoh lah. Yalah. Ya aku dengar kata yang buat kenduri itu kan, kata 3 hari 3 malam tu. Ni belah satu ni. Kenduri lagi? Jalan tu 4 hari 3 malam. Gila punya. Tak pernah. Dulu kita masa kecil-kecil dulu kita tengok macam tu kan. Apa rewa-rewa gotong royong kan. Ini aku boleh tengok ni bulan 1 ni ada hari ni. Jiran aku. Macam contoh kalau tengok tu yang macam kenduri 3 hari 3 hari 4 malam tu kan. Macam itu kan. Aku memang tak sehari tu makan berat. Macam makan nori. Macam makan macam apa? Kenduri kahwin. Malam tu hang dah tengok, ramai gila orang ni. Aku ingat kan 1000 orang lah. Esok kenduri. Lebih kurangnya tu lagi ramai. Esok lagi ada lagi. Orang yang sama yang mai? Orang lain-lain. Yang mai tu orang lain-lain. Bukannya orang yang sama? Tak, orang lain-lain. Bermaknanya dia panggil asing ke dia panggil? Tak tahu, aku tak tahu. Dia kebanyakan orang Jawa. Ada lah, dia boleh orang banyak lah. Tapi bukan kata orang Jawa lah, ramai lah orang. Gila betul. Macam kita kan, kita kenduri. Selalunya kita ada mengelan tu tak? Mengelan salam, bagi duit lah selalunya. Dia adakah orang Jawa punya kenduri hampir tu selama 4 hari tu 4 hari orang masalah bagi duit macam mana? Sama, cuma dia beza satu ya. Kita masuk jumpa tuan rumah, Assalamualaikum, salam, terus salam cekak. Salam bagi duit tu kan. Depa tak. Boleh macam mana? Depa punya style lah. Kalau hampir kena orang Jawa kan, hampir awal dia panggil tu masuk, hampir makan terus dulu. Dia makan, habis makan, jumpa dia, salam baru salam kok. Kalau rasa macam tak baik, boleh belah. Boleh lari lah, sebab dia dah bagi hang masuk makan tu. Tapi dia memang macam tu. Bila hang balik jumpa dia salam keruk, baru dia bagi goodies. Pasal pengalaman duduk ambil daun pisang tu aku tak tahu. Tu ya aku tak tahu. Hal lain yang aku tahu.
Kata pahit jerit mengambil daun pisang. Ambil daun pisang ni. Risiko banyak, risiko. Sebab main kat dalam hutan. Aku pernah risiko aku terbesar. Yang paling ngeri sekali, kan? Aku terpijak dalam sarang ular sawah. Ada sarang kat bawah. Dia lengkap. Dia buat lengkap macam buat jerat tau. Kan? Dia buat jerat bidah kan? Dia kurang macam tu lah. Ni besar pinggan ni. Ular sawah tu kan kecil tau, besar pinggan ni. Besar tiang elektrik lah, lebih kurang besar pinggan ni. Besar tiang elektrik. Berat ular sawah tu 65 kilo. Hantar mana berat dia 65? Sebab aku tangkap. Oh, dapat tangkap? Dapat tangkap. Contohnya, aku saja naik atas batu tu. Aku nak lompat 3 pokok pisang tu. Kalau aku nak lompat, aku nak takik tu ya. Nak buat macam gamat Hindustan lah. Nak buat macam gamat Hindustan sikit ya. Tapi dekat pokok pisang tu, rumput tau, lebih kurang parah betih dah lah rumput. Rumput parah betih. Kan? Parah lutut lah, parah lutut. Tinggi-tinggi semua lah. Dalam hatiku ni, aku dah terdetik tau. Buatlah kat pokok pisang ni, sekali ada ular. Tapi aku tak terlintas lah ular sawah. Kan? Mati aku. Aku lompat-lompat betul-betul, jatuh atas badan ular sawah. Rasa lembut. Dia bunyi. Dia bunyi macam tu tau. Aku dah pucak habis ni. Dia tak ada bangun lah. Dia bunyi je lah. Dia bunyi. Bila aku pijak tu mungkin dia rasa sakit ke kan. Dia bunyi tu. Aku dalam hati aku kata, antara dia mati, aku mati kan ni. Orang. Sebab kat aku ada parang cakok tu. Aku seorang ke? Aku seorang. Dalam rimau ni. Kat kampung ada rimau. Kan? Lepas tu, aku nampak ni. Aku dah ingat mula-mula ular tu selor lah. Kalau terus selor masa tu, memang aku habis lah. Dia ular sawah. Dia lilit kaki aku ni. Oh, dia lilit lah? Dia lilit lah. Dia lalu atas kaki aku ni, aku dah senyap tau. Dia berjalan atas kaki aku. Kan keadaan macam mana macam tu? Keadaan aku berdiri macam ni. Kan? Aku berdiri macam ni. Kan? Aku pakai kasut boot. Dia lalu atas kasut boot. Dia lilit. Dia macam melengkap aku tu. Dia lilit. Tapi dia lari. Dia lilit, dia lari. Bukan dia tubuh? Bukan kata dia nak lilit aku. Kan? Nasib baik dia tak lilit aku. Kalau lilit aku memang dapat. Kerahan dah kerah lah? Aku dah kerah. Aku tak boleh buat apa. Aku dah pucat. Tak boleh nak bergerak. Kan? Aku lepas-lepas pada dia pergi tu. Aku lompat lari. Aku telefon arwah je aku semua naik dalam 6 orang 7 orang pergi tangkap dia. Kepala dia kecil aja. Kepala lebih kurang besar menumbuk ni. Tapi aku tengok masa tu dia dah makan benda. Dia makan benda. Dia dah makan. Aku ingat aku anak khinzir kot. Boleh sebut khinzir boleh. Kan? Yang ni tu aku boleh. Sebut babi pun boleh. Agak mungkin macam tu lah. Dia makan binatang kan. Nampak lah badan dia tu dah besar tu kan. Tapi badan dia betul-betul lebih kurang besar tu lah. Besar pinggan lah badan lah. Lepas tu kan, pokok saudara aku tangkap. Masa tangkap dia dulu, nak tangkap kat kepala, dia terlenjak pergi depan mata aku ni. Dia terpegang dekat sini tau. Dia ngangor balik. Aku ingat buka mulut dia kau tu je. Yalah, dia boleh kembang, boleh peri dia macam ni kan. Dia buka mulut taring macam tu kan. Dia cekok tangan pokok belakang aku ni. Lepas tu dia gigit ni, tarik kan, melekat kan. Darah keluar banyak. Tapi dia biak gitu kan? Biak tu. Tapi sebab apa aku memang dah biasa dengan ular kan. Tapi dia macam sebab ular sawah dia tak ada bisa. Tak ada bisa, dia tak ada bisa tapi dia ada bakteria. Bila kena macam tu, tetap kena ke hospital kak, kena cucuk kak. Sebab nak hilang dia punya bakteria ni, bakteria ular. Dan dia ada banyak pengalaman sebab apa, dia ada banyak benda yang dia buat dalam hidup dia. Walaupun dia masih muda pada aku, tapi aku rasa pengalaman dia lagi banyak pada aku. Sebab hidup anak orang yang susah, sama juga kita sama-sama susah, tapi hidup dia aku rasa lagi susah pada aku. Dan dia melalui segala benda-benda cabaran yang dia kena buat di awal persekolahan dia dulu. So kita tengok banyak benda lah yang bukan kata itu sampai sekarang pun hidup dia masih terumbang ambing lagi. Banyak cerita kita nak cerita. Yang penting apa, jangan duk serius sangat. Boleh ya? Okey, terima kasih pada Warung Legacy, tempat kami makan kat Meru ni. Sebab hari ni kita ada syuting sikit. InsyaAllah nanti apa-apa kita jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa subscribe channel Caca di Bos. Dan kalau kata hampa ada tempat-tempat menarik nak panggil kami review ke apa ke, nak panggil kami saja pergi tempat apa ke, hampa nak buat rewang-rewang ke apa saja, nak jemput kami ke apa ke, bagi tahu insya-Allah. Kita pergi tempat apa. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.